Okay, hari ni saya berada di Bamboo Hill dekat KL. Hari ni J-Tour sudah lancarkan dua model iaitu 2.0 dengan 1.5 turbo. So yang 2.0 harga dia 147,000 round up. 1.5 130,000. Okey, untuk yang 1.5 ni dia punya power adalah 125 kW. Lepas tu 270 Nm. Gearbox dia 7 speed dual clutch transmission. Lepas tu dia punya fuel economy 6.8 liter per 100 km. Okey, kita pergi tengok 2.0 pula. Okey, untuk yang 2 liter pula dia punya power adalah 180 kW, 375 Nm. Dari segi dia punya gearbox sama juga 7 speed dual clutch transmission. Dia punya fuel economy 7.6 liter per 100 km. So sekarang kita tengok apa perbezaan besar antara dua variant ni. Perbezaan yang pertama adalah dari segi saiz tayar. Yang ni 19 inci. Tayar saiz untuk yang ni okey, tayar 235 60 19. So manakala untuk yang 1.5 tu tayar dia 18 inci, 235 65 18. Okey, tengok perbezaan yang dalam pula. Okay, dari segi dalaman pula, perbezaan yang ketara adalah ini skrin dia besar 15.6 inci, manakala untuk 1.5 tu 12.8 inci. Yang kedua 9 biji Sony punya speaker. So yang ketiga ni sunroof, full sunroof. So yang 1.5 tak ada. Okay, satu lagi perbezaan adalah kalau yang 1.5 tu dia ada 3 mode saja, normal, eco dan sport. Tapi untuk yang 2.0 dia ada 7 mode. Ada normal, eco, sport, snow, mud, sand, rock dan satu lagi X mode. Yang X mode tu automatik lah kiranya. Selain itu, kedua-dua varian dilengkapi dengan tempat duduk hadapan dengan fungsi pengudaraan. Manakala untuk varian 2.0, tempat duduk bahagian penumpang didatangkan juga dengan leg rest. J21 ini menawarkan waranti untuk kenderaan selama 7 tahun ataupun 150,000 km. Ditambah pula dengan waranti untuk enjin selama 10 tahun ataupun 1 juta km. Tak cukup lagi, standard package dia datang dengan 5 kali servis percuma. Kalau anda adalah salah satu daripada 2,000 pelanggan pertama yang membuat booking, anda akan mendapat rebate sebanyak RM2,000 dan juga dengan kadar faedah serendah 1.68% saja. So, secara kesimpulannya, anda masih lagi nak tengok CR-V atau Corolla Cross ataupun SUV yang lain. So, kalau nak tahu lebih lanjut, pergilah ke 43 buah showroom di seluruh negara untuk pandu uji. Thank you for joining us here today as we celebrate another important milestone for J-Tour Malaysia.